Shark fin ada ke? Shark fin soup. Ya, yeah. First time tak nak makan ni? You first time datang sini ya? Ya, yeah, first time. Oh, macam mana you tahu ini kedai? Terus tengok dia banner kat situ, besar je. Ini shark fin soup lah. Okay. Macam menarik ini, boleh lah kot. Kita ada promotion Alaska King Crab. 38.90 sen je? Ya, 100 gram lah. Murah tak? Boleh bayar installment juga. Oh, serius tak? First time tak makan bayar bulan-bulan ni? Boleh lah try king crab satu. Kita akan bagi 2 sos lah. Saya kat sini chili crab dan kamyong butter sauce. Ini Yes, Alaska King Crab. Ini berapa kg? Ini 1.7. 1.7. So, 661 cakap dengan. Okay. Bayar bulan-bulan lah. Alright, thank you. Boleh masak dia? Boleh ya, sah? Okay, thank you. Woi, dah sampai. Ini Alaska King Crab. Wow. Boleh macam. Ini ada pisau gunting ke? Ada. Oh, okay. Kalau you nak, saya tolongkan potong untuk you. Oh, boleh? Ajar you. Ngam. Boleh lah satu, beberapa. Semua boleh. You pernah makan ni? Pernah makan? Macam mana rasa dia? Sedap. Ya. Abang boleh. Yo. Wow. Right, thank you. Okay, alright. Enjoy. Alright, inilah dia king crab yang nak kena bayar bulan-bulan lagi. Ini order je ni, bayar kemudian. Ada 2 sos kamyong dengan chili crab. Buffalo ni. Bismillah. Oh, sedap gila. Ini ketam biasa kalah ni. Baru tahu rasa king crab macam ni kan. Ingat bayar kereta je bulan-bulan. Makan king crab pun bayar bulan-bulan tak. Tapi sos kamyong ni sedap ke? Think it's okay? Everything's good. Fantastic. Wey, Alhamdulillah sedap. Enjoy. Nanti kalau tak cukup, tambah lagi. Boleh. Alright, thank you. Alright. Tempat dia dekat Galaxy Ampang Mall, dekat lower ground. Kena turun naik tangga ni. Lepas tu jumpa lah kedai ni dekat sini. Dia macam ketam, tapi besar. Macam mana nak explain? Dia macam ketam tapi besar. Macam tu lah. Ni halal ke tidak? Jangan risau. Ada sijil halal dia. Aku dah ambil gambar tadi, yang ni. Jadi kepada siapa-siapa Muslim, bolehlah datang sini makan. Jangan risau. Jujur cakap, yang ni memang tak boleh nak habis. Memang bungkus bawa balik rumah. Siapa je dalam dunia ni yang boleh habiskan semua ni seorang? Kalau aku ni mak setoni boleh lah kot. Alright.